Untuk kaki panjang, biasa kita akan guna 20, 21, 22. Kenapa? Ada orang kata pakai 21. Dia gini. Kalau kita faham, bila kita tengok enjin ni, dia punya condong. Kenapa dia tu berubah? Sebab dia punya angle dia, condong. Kalau kita tengok boot sekarang ni, kita guna 22 inci. Sebab dia condong ni main kanan. Contoh lah. Bila kita ukur dia gini, dia akan jadi lain. Ukur dia gini, dia akan dapat tinggi dia lain. Dapat tak? Condong dia main peranan. Kita kena tengok kesesuaian boot kita juga. Kita tak boleh nak pukul rata. Kalau saya kata wajib kena pakai 21, ada boot dia tak sesuai 21. Ada boot dia sesuai dengan 20 inci je. Ada boot sesuai dengan 22 inci. Dia kena tengok boot. Okey?